2 Syawal tu puasa, 3 Syawal, 4 Syawal, 5 Syawal, 6 Syawal. Cukup di 7 Syawal cukup 6 hari. Cukup 6 hari tu fikir otak orang tan kita 3-4 wilayah ni sidik. Dalam keadaan tu buah hari 7 Syawal tu kita puasa ni cukup 6 hari dah tu. Pakak wak makan pula dah nak kela malai raya ni panggil raya. Lepas tu nak kela malai raya ni atau hari esok ken nak kela. Nak kela pula jamu wak jamu. Lepas tu bila pak dekela gunia panggil raya. Orang tahu dah kata raya lek selerua yang Idul Fitri Idul Adha. Yang tidak medok tambah raya so lagi bid'ah dalalah. Sampai hak sidik dak ada wahbi. Tak ada wahbi dah sidik. Lepas tu wak makan ni. Lepas tu ad-diyafah minas sadaqah. Wak jamu ni makan ni kok kereta masuklah sedekah. Salah ke apa? Nabi suruh sedekah banyak. Mana kosomalun min sadaqatin. Tidak jadi kurang lah oleh harta. Kerana sedekah tak ada kurang enggak molek. Ada duit ada dekuk ai. Allah ada dekuk nak akan mulut diri dekuk. Ni nanya aku khing tu Kak sana-sanahan apa? Dekuk. Duit lana. Berat lagu tu dah. Lepas tu buat bajikan apa dekuk. Bagi akhirat tak ada pahala dekuk. Kalau takdirnya mati lah email mati dah tu yang ngaji agama kata resah email ke apa pak emak dak tinggal ke apa dah yang mati pak tu sesah oi surat tu hayat klik dunia klik nak dekah roh yang nampak roh hari dekah rokok sekuk pada tu dah hewi besar kok lagu tu ingat molek dalam hadis ni kalau tanya mana dalil kata dak mayat tasbih hari raya ni tu lepas tu dalilnya hadis ni. Hadis Hasan lagi pula ada kata dhaif ada kata Hasan. Kata maudhu' Ibnul Jauzi sebab kira dengan ya ulama hak nak pergi dalam media sutung hak pak mazhab ni ulama mazhab Hambali banyak. Walaupun ahli sunnah pun nak disutung ke. Nak dikasar ke. Dalam 3 mazhab ni tak apa Syafi'i, Maliki, atau Hanafi tak apa. Kita nak biar di tahun kalian Nabi kata tu. Pakak tu pakak. Pakak cuba tengok molek pakak. Tengah-tengah tepat tu hak rajin yang maye nak malai. Hari ni raya Idul Fitri dah. Malai kari ya pakak maye pahaya syah. Tasbih. Yang maye ni malai, nak malai. Lepas tu dia ada di sejik tu lagu tu hak mau. Pas sejik Satan ni, sejik Jamek tani. Bagi sejik Satan ni. Bawa malai raya ni. Bawa malai poson ni malai ni. Yang maye sunat tasbih di sejik tani tu. Kalau dulu lah ni maye agak lah kalau dulu maye gitu. Ada yang rajin ni mau. Tene malai lah setahun. Tak apalah. Kau cuma maye gila. Dalam keadaan itu setengah tepat tu ya pakak mayal pasya malai raya ni tu panggil raya lugawi tu. Nak jadi pakak teh tu setahun kali tu. Nabi suruh tu. Pak kita ni kita mayal sehari. Tak ada salah. Kita mayal sehari pak kita ni. Mayal dak utum kita nak jadi kita pakak maah hasil pahala. Memang tu tak jadi nak buat. Terasa ke tak buat. Ni